Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumina fid dharain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman sahihah ya Rabbana ya Rabbal alamin. Kita baca mata dia. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila wa min aqsamil hadisi iddah wa kullu wahidin atawa haddah awwalu khassahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yuthadha aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naklihi wal hasanul ma'rufu turkan wa ghadat rijaluhu lal kasahihi ishtaharat wa kullu ma an rutbatil husni qasur fahuwa dha'ifu wa aksamun kathur wa ma udifa lin nabiyil marfu' wa ma litabi'in huwal maktu'u wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatal mustafa wa lam yabin wa ma bisam'in kun li rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil musalsalun kul ma ala wasfin ata mislu ama wallahi ambanil fata kazaka qad haddasanihi qaima aw ba'da an haddasani tabassama azizu marwithnaini aw salasah masyhuru marwi fawqa masalasah ma'an anun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa didduhu dhakal ladhi qad nazala wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahwa mawqufun zukin wa mursalun minhu sahabiyun saqat wa kun gharibun mara wa rawin faqat. Ada dia baru lah kah? Ada fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif rahimahullahu ta'ala wal fardu ma qayyatahu bi thiqati aw jam'i min qasrin ala riwayatin. Yatana al hadisu al fardu ada tahta. Ada lah. Al hadisul fardu. Ada. Bermula hadis farra.
Hadis fardu lah. Hadis fardu sagi panggil hadis munfarid. Gitulah, hadis munfarid. Bagaimana hadis munfarid? Hadis munfarid ni bagaimana? Hadis fardu. Bagaimana hadis fardu? Bukan fardu semaya tu. Fardu semaya tu. Makna bagaimana? Cuba letak mana lah. Fardu semaya bagaimana? Tulis bagaimana? Ni. Hadisul fardu. Ni hadis fardu. Ini fardul wudu, fardu salah. Ini hadis apa? Betul tak mana? Pak Nur dengan dak. Kenapa? Fardu. Pak Nur dengan dak. Kena pecah boleh dah. Tak boleh mata hadisul fardu. Hadis fardu. Siapnya. Fardu. Furudul wudu. Segala fardu bagi ambil wudu. Pak Nur dengan dak. Pak ni dengan dah. Makna lain-lain tu. Nampak ini? Hadis fardu ya, hadis wajib. Siap semua. Al-hadisul fardu, yani hadis fardu, yani hadis rawi seorang siapa ke pun tak seorang. Itu hadis fardu. Hadis munfarid panggil. Rawi tiap-tiap tabaqah seorang. Nampak gitu? Dah tiap-tiap tabaqah. Mana tak orang terima sepengah hadis ambil daripada Nabi. Sore orang dengar. Orang tak nak tahu. Lepas tu ia royak pula. Sahabat ambil dia pula sore pula. Tak? Ini nak bisa. Pengen ni. Duk ngajar lah. Ambil sore misal. Sore. Ngaji sore. Dia panggil munfarid tu. Patut orang pergi terima pula. Terima sore pula. Kalau lah orang setia bala, dia tak ingin munfarid. Ni orang bala penuh. Orang 20 orang. Nampak? Ada 20 orang. Orang ngajar sore. 20 orang, dia nak panggil hadis munfarid tak boleh. Sebab orang dengar 20. Faham kata? Hadis munfarid ni bagaimana? Sore. Ambil sore. Lepas tu dia pergi uyak demo pula. Demo ambil dia pula sore. Sebab gini lah. Aku 2 ambil dia ke 1 sore. Aku 3 pun mari dia ke rumah sore juga. Tiap-tiap terbakak sore. Dia tak serupa dengan tiap-tiap terbakak 20 tak serupa. Kita panggil munfarid lah tu. Boleh faham tak? Wal fardu ma qayyadahu bi siqati. Wal fardu muqtada ma khabar. Dan bermula hadis munfarid. Habislah dalam syarah lughatan al-watru. Gapo watru? Tengok wal fardu lughatan. Tengoklah syarah. Dan bermula hadis munfarid, hadis fardu pada lughah. Khabar dia al-watru. Gapo al-watru? Wite, bekna wite. Wite ni bekna wite. Satu. Wite ni bukan satu sangat dia panggil tak cukup gu. Satu dagu tak? Ada dagu satu. Tak ada, yang 2 dagu. Ya. 3 dagu tak? Tak cukup gu. Dia panggil al-watru pada lughah wite panggil. Hadis munfarid pada lughah ialah al-watru wite. Bekna wite. Tak cukup gu, yakni 1 tu tak cukup gu. 2 cukup gu. Betul tak? Tengok dalam mata tu. Wal fardu dan bermula hadis. Hadis munfarid. Ialah ma qayyadahu bi siqati. Ialah kena kepada hadis. Hadis mana? Qayyadahu. Yang telah sakup. Tak itu apa? Qayyad. Dah qayyadahu. Yang telah sakup lah ia engkau. Hu akan dia akan hadis. Akan ma tu. Sakup saat ni tu. Bisikoti dengan orang. Dengan seorang yang sikoh. Bisikoti dengan sikoh. Yakni dengan seorang yang sikoh. Harap seorang yang sikoh. Makna hadis tu sakup dengan orang yang sikoh. Nampak kita? Makna hadis munfarid pun. Dia panggil dia qayyad dia tu bisikoh. Sikoh jugalah. Dengan orang yang sikoh. Tapi seorang. Au jam'in. Bisikotin au jam'in. Ataupun dengan sekumpulan. Sekumpulan daripada kita buat sekumpulan jam'in ni jawab makna situ. Yang ni negeri. Kita buat negeri tak apa. Asal jam'in makna hipung.
Ataupun sekumpulan daripada negeri yang tertentu. Ada negeri yang tertentu. Tadi ada syarah tu. Au qasrin. Atau lah tu. Bisikotin au jam'in au qasrin. Ataupun qasrin disimpankan ala riwayati di atas rawi. Ada ala riwayati di atas rawi yang tertentu. Bet anda? Tak ada. Dalam mata. Au jam'in. Au qasrin. Dalam mata tu lah. Dalam mata. Duk tengok syarah dah. Tak siapa syarah lagi. Dah. Habis itu dah. Ataupun ada au qasrin ataupun disipai ala riwayatin di atas rawi yang tertentu. Nampak kita. Kita tengok mufarid lah pada lughah dan pada istilah. Di mana ada syarah. Tengoklah syarah. Dah saat ni nak masuk syarah sangat. Tengok syarah dulu dah. Wal fardu dan bermula far'. Kalau tu fardu tu asal dalam mata tu juga molek. Nampak tak? Molek dah. Patu lughatan tu dah ada syarah dah. Nampak tak? Tapi sini ni kita ambil fardu di muqtada. Al-watru tu khabar. Muqtada dalam mata. Khabar luar. Luar dalam mata tu. Wal fardu dan bermula hadis munfarid, hadis fardu dah. Hadis seorang. Lughatan ai fil lughati. Ada ai mutalabisan fil lughati. Dia dah. Jadi hal. Nampak tak? Yang bersepakailah ia. Ada mutalabisan fil lughati buat itu. Yang bersepakailah ia hadis fardu saat itu fil lughati pada lughah. Ya tena khabar bagi al fardu al watru ialah wite. Apa wite? Tak cukup. Tak cukup go tu pada lughah. Mana kata orang Arab kecek dah. Hadis fardu ni kecek pe Arab pada lughah dia kecek wite. Dah. Sepengamah ya far. Apakah far? Ai al watru fil lughah. Dah agak Arab kecek kita. Pada lughah ialah wite. Wite ni saya. Nampak kita tak cukup go. Lepas tu wastilahan. Ada tak pakai buat ni? Bunyi derah apa? Ada buat ni? Ada lah. Duk tapang tu dah lah. Semua tak pati duk mengajar. Ada bagi lah. Ada bagi dekat. Tu duk bunyi. Apa bunyi tu? Balik cerik je. Bunyi derah tu. Pasal tu pastor tu. Kalau tak pastor buat ni buat lagi. Kukuk mulai apa? Mulai seperti duk mengajar ni kena ni perhati. Sorang tu. Derah mulai. Tak apalah. Tengoklah. Mana daripada cek. Jadi derah telajak. Dia panggil apa? Al-fardu lughatan al-watru. Fardu pada lughah ialah wite. Wite ni makna sa lah. Tak cukup go. Sa 3 gitu. Golek ke sa. Kita bosa lah. Seorang. Hadis fardu ni. Dia nak ada istilah lah. Pada kecek pek orang Arab ni. Wite dah. Wite tak cukup go. 3 tak cukup. Dah 3. Berapa ke? 1, 3, 5, 7. Nampak? Tu tak cukup go. Tu pada lughah dah. Pada lughah orang tak kira lagi. Pada bahagian hadis. Dia nak kira pada istilah. Wastilahan dan pada istilah. Istilah ulama muhaddisin lah. Ya tahu kismani aidhu kismani. Yang punya dua. Tubik dua lah. Pada istilah tubik dua. Dua bagai. Al-awwalu bermula yang pertama. Muqtada tu al-fardu khabar. Patuwah wa muqtada pula hadisun khabar. Ya tahu al-awwalu dan bermula yang pertama. Al-fardu al-mutlaku. Ialah al-fardu. Dia panggil seorang semata-mata. Gitulah. Al-fardu ni makna seorang. Nampak gitu. Ataupun tertunggal. Mari pula kalimah tertunggal. Ingat tak tertunggal? Tunggal ya seorang.
Faham kita. Tertunggal. Orang lain ajak ni belaka, ya seorang ajak ni. Faham kita. Faham tertunggal. Ya ni tinggal pada saya. Orang lain ajak lain. Ya seorang ajak ni. Tiga banyak tertunggal. Mana ya ni tertunggal, ya seorang. Dengan al-fardu al-mutlaku ialah kena kepada seorang semata-mata. Wahwa, lagu mana? Ini hurai. Lagu mana al-fardu al-mutlaku tu? Wahwa dan bermula ia fi ta'rif lah. Pada nak mentakrifkan fardul mutlaku tu. Dah. Wahwa dan bermula ia fardu al-fardu al-mutlaku tu. Khabar ia hadisun ialah hadis. Hadis mufrad ialah satu hadis, ialah hadis infarada bihi au bisanadihi rawin. Dia panggil infarada bihi, yang tertunggal lah, yang berasing lah. Wah, itu tak apa makna infarada. Infarada yang bertunggal lah, yang berasing lah bihi dengan dia, dengan hadis. Makna kata seorang diri dia tu terasing. Itu makna infarada. Lah dah. Dah tertunggal, terasing dengan hadis tu. Ya seorang. Orang lain beripung ramai-ramai. Ya mari seorang. Au bisanadihi, ataupun dengan sanadnya, sanad bagi hadis. Rawin oleh seorang rawi. Inilah. Rawin duk belakang. Yani infarada bihi rawin. Bisanadihi rawin. Maknanya tanazuk tu nampak dah. Dah. Mana apa? Bisanadihi dengan sanadnya, sanad hadis. Rawin oleh seorang rawi tu. Tertunggak oleh seorang rawi. Ya seorang. Deh. Ya, seperti hadis ni ya seorang juga ya. Gambar tak? Kita nak misal ni. Dalam golongan sahabat ramai-ramai, hadis hak ni ya seorang juga ya. Orang lain tak payah tahu. Hai dah. Orang lain tak payah tahu. Gano mung tahu. Jadi mung seorang ni. Nampak ke dah? Jadi ya seorang je kita tahu. Tu kita panggil infarada bihi rawin ataupun bisanadihi rawin. Hai dah. Wa hukmuhu, habis dah. Wa hukmuhu, dan bermula hukumnya, muktada tu asihatu khabar. Dan bermula hukumnya hukum hadis al-fardi tu. Ada hukmuhu ai fardil mutlaki tu. Nampak kita. Orang panggil hukum hadis hadis seorang semata-mata dia al-fardu al-mutlaku tadi tu. Khabar dia hukumnya lagu mana hadis ni? As-sihhatu ialah sahih. Baiklah ni. Sahih. Sahih. As-sihhatu ni makna sahih. Betul. Sah. Sihhatu. Tapi ingat molek. Tak suk pergi ngaji kita. Tak ada tu. Nak kata as-sihhatu. In balagur rawi ad-dabta tama. Walam yukhalif ghairahu al-arjaha minhu. Ni, dia kat situ. Dah. Dah kalau lah nak kata hadis al-fardu tu sahih, al-fardu al-mutlaku tu ulama hukum sahih, tapi ya duk sini. In balagur rawi. Jika siapalah oleh seorang rawi tadi tu, siapa ke apa? Ad-dabta at-tamma, akan dobit yang sempurna. Kalau lah siapa dobit yang sempurna, boleh hukum sahih. Gitu. Baiklah ada orang panggil dobit yang sempurna ni baiklah. Kalau nak sebut kata dobit yang tam, dobit tu dobit dua dah. Dobit kitabi, dobit hifzi. Dengan ingat hifzi ni otak kita. Nampak kita? Dobit hifzi pun orang panggil dia kuat gak. Dia gagah, dia ingat mulai. Dobit tulis kitabi pun dia pun dobit betul. Dobit betul. Jadi dobit ni tak jatuh. Tengok orang tulis kitab, ngaji kitab dobit jatuh dah. Gana mu dobit ni. Anak murid lain dobit lain belaka mu sore tak serupa dengan orang. Tu dah jatuh gitu tu. Ni je dobit pun dobit betul. Dia panggil dobit kitabi pun betul, dobit hifzi pun betul. Dia panggil ad-dabta tam. Nampak tak? At-tamma. Dia panggil dobit yang sempurna. Tu nak hukum hadis sahih. Dia panggil hadis
al-fardu al-mutlaq, hadis munfarid ni. Hadis munfarid ni kita nak hukum sahih jika siapa lah oleh rawi saat itu akan dobit yang sempurna, tak apa. Tak molek situ. Dah habis itu lah. Kalau awak tepi ni yakni kalau lah seorang panggil kalau lah dia seorang tu. Dia tu seorang aja. Hak goyak hadis, tu seorang aja. Tetapi dia ada martabat yang boleh terima, maka sahih. Nampak lagi maka sahih. Dia panggil sahih. Dia tu sahih lah. Kalau lah saat ni tu orang panggil martabat yang boleh terima, boleh hukum dia sahih. Nampak? Ataupun sah hadis dia tu. Dan kalau lah martabat dia saat ni tu tak sampai, dah tak sampai nak boleh terima lah, maka jadi mungkar hadis tu. Nak anda boleh? Nak anda boleh? Tanda buat di mana ni? Nak buat di situ. Buat di dabta at-tamma tu. Ad-dabta at-tamma tu. Buat situ. Yakni anda skip boleh. Yakni kalau dia tanda itu. Yakni kalau dia seorang je hak goyak hadis. Dia hak goyak hadis. Tetapi dia ada martabak. Dah dengar agak sikit. Tak. Tak. Dah. Tetapi dia ada martabak yang boleh terima. Dah. Martabat yang boleh terima, maka sah hadis dia. Hadis tu jadi sah. Sah tu sahih lah tu. Sah hadis dia. Dah. Maka sah hadis dia. Dan kalau dia martabat tak sampai, hak boleh terima. Martabat dia tu tak sampai hak boleh terima, maka jadi mungkar. Dah dah. Hadis tu jadi hadis mungkar. Tak apa ke tak mungkar kita ngaji ni. Dan kalau dia martabat tak sampai hak boleh terima, maka jadi mungkar. Dah jadi mungkar hadis tu. Dah. Habis dah. Kena habis setengah ni malam ni. Maka jadi mungkar. Mungkar ini ming kahro. Bukan ming. Dia mungkar. Jadi mungkar. Habis dah. Tengoklah. Ya itu nak. Wa hukmu dan bermula hukum hadis. Al-fardu al-mutlaq tu. Dia panggil hadis. Dia panggil hadis apa hadis? Munfarid ajalah. As-sihhatu ialah sahih. Hukum hadis munfarid al-mutlaq tadi tu dia panggil hukum sahih. Tapi akak sikit imbalagur rawi ad-dabta tamma. Jika siapa lah oleh seorang rawi itu akan dobit yang sempurna. Dia dobit dia tu sempurna. Maknanya dobit kitabi pun betul lah tulisan. Dobit ingat dia pun kuat. Tak apa. Boleh hukum sahih. Tapi tengok lagi. Walam yukhalif ghairahu al-arjaha minhu. Walhal lam yukhalif. Tidak boleh. Lam tak boleh menyalahi lah ia rawi tadi tu. Ghairahu akan rawi yang lain. Ghairahu akan rawi yang lain daripada rawi seorang tadi tu. Al-arjaha yang lebih rajah. Minhu daripada rawi. Makna kata ia tak boleh menyalahi juga. Dah. Tahu dah kata dobit ia tu sempurna. Walhal hal keadaan dia tu dobit yang sempurna dah, dia tak boleh menyalahi rawi lain. Tak. Rawi lain goyak bening, hak rajah bening, hak molek bening, hak betul bening, dia goyak bek lain, tak boleh. Dia tak boleh menyalahi, dia kena supa. Tak? Dia kena supa.
Dia kena supo tak apa. Dari situ dah. Beda lah. Wal husnu. Dah. Dan wal husnu ni makna kata ya atah ni. Ingat molek. Tak molek. Atah pada asih hatu. Mana terhukum dia tu baik sahih dan hasan. Dia panggil hukum hadis munfarid ni. Al-mutlaqu tu. Yang pertama as-sihhatu sahih. Nampak kata? Yang keduanya wal husnu, hukum hasan. Boleh kita nak hukum hasan juga. Ada syarat dia oleh belakang. Okay? Kalau kita hukum sahih, in balaghar rawi ad-dabta at-tamma. Tu hukum sahih. Kalau lah nak hukum hasan, hadis munfarid nak hukum hasan, in qarabahu. Jika hampirlah ia rawi, jika dekatlah ia rawi, dia akan dobik yang sempurna. Kalau lah dobik dia tu dekat, dah dekat, hak nak sempurna, pihak dekat nak sempurna. Hak tak ada sempurna, hak ni tak ada sempurna ni tapi dekat-dekat. Dekat-dekat nak sempurna, pihak. Maknanya tak ada juga sikit-sikit tu. Hak cedera. Pihak cedera. Bening lah. Kau duk ngaji mama ni ada mujidah kat sikit. Faham? Kalau hak tak tidur, ya robek benar. Faham ke tak? Ya kena kira banyak dah. Ni seperti tahwala mama ni, kita nak misarak tahwala mama. Ni, sepanjang sore ni tak tidur. Tapi dia malah robek. Cedera kat tu. Sore ni tak tidur tapi dia rajin robek. Hak ni dia panggil robek tam. Lepas tu fok rajin robek, gimik ukur pula ukur. Ukur fok rajin robek, fok tak tidur. Ukur nak tengok kata hak mana betul. Faham tak? Yuk gini ya. Kita nak misal. Kitab ni. Saya takut kitab ni. Misal ramai-ramai 20 ke. Fok tidur, fok lebih belah lu dah. Misal fok tidur. Dia tak boleh robek dah. Faham? Pasti tak boleh, dia tak dengar. Fok lebih belah lu dah fok tidur. Yang kedua, fok robek. Robek tu nak bagi banyak lah dah. Dobek setengah orang tu dobek lambat. Tok guru royak, ya dobek tak ada. Pas dak istilah. Hak dobek lambat tu kita tak suku kok ya. Hak dobek lambat. Mana tu tahwala ramai tinggal akhir-akhir pore hak dobek boleh. Ya kata. Lepas tu hak dobek boleh. Kita hak dobek boleh. Hak dobek boleh ni kena ambil ukur pula. Yang ni dobek boleh, yang ni dobek boleh, yang ni dobek boleh. Ambil ukur pula misal 5 orang. 5 orang ni tengok hak mana supa. 4 orang supa, seorang lagi tak supa. Tu. Demo tu dia panggil dekat dengan hak tam. Hak 4 orang tak ada tu, dobek tam. Supa belaka 4 orang. Pas seorang lagi ni dekat dengan tam. Dekat dengan sempurna. Faham gitu? Dah faham tu? Dekat sempurna sebab apa? Dia tak ada tidur dah. Dia dobek dah. Tapi ada cacat agak sikit. Tu nak jatuh ke apa? Kena pilih suku pula. Supa dengan fok ngaji. Nampak gitu? Kita buat 1%. Hadis Nabi sebut. 1% kita buat 100. Ulama banyak sebut lagi tak? Supaya manusia akhir zaman ni 100%. Kita buat hayatir. Nama ni hak tak padu agama tu kita buat 20%. Supaya jatuh 100%. 20% kok main ubah. Tak ada agama apa ni. 20% tak ada main ubah, tak ada mengaji. Tak ada ubah, tak ada mengaji, duduk rumah saja. Jadi 40 dah. Satu ni 40 dah. Lebih lagi 90. Lebih lagi 90. Nama ni kok ngaji. Kok ngaji 20. Kok ngaji 20 jadi 90 tak? 90 tak? 20 kali 90. Tak? Kok main ubah? 20. Kok nak ni? Kok main ubah? Kok tak ngaji? Tak ngaji, tak ada main ubah ni, tak ngaji. Ada? Kita. Jadi 40 tak? 20, 40. Kok ngaji pula? 20. 90 tinggal ada lagi 40. Lepas tu kok ngaji boleh? Kok ngaji kena kat pula. Ya ada ke kok ngaji
ku ngaji ayah ku mak duduk pondok. Ada macam tu. Mari duduk gitu. Ha, 40 ni tak? Lebih 40 dah tu. Apa ngaji je bagi pula. Ngaji boleh ke ngaji tak boleh? Bagi pula. Ngaji agak-agak nak kerti hukum ya, tak boleh ngajar. Kau dah boleh mai. Tubik 20 situ. Lebih 20 lagi, fak tu fak boleh. Dalam 100% ni, fak nak boleh 20 hak K tu payah. Dah dah. 20 K payah. Nampak gitu. Tu nak yak apa tu? Nak kata nak cari orang 20 K tu payah. 100%, 20%. Buah ke 10 yang ulama tak. Orang ngaji boleh 10. Dah tak ada. Nampak tak orang ke zaman hak minat sungguh nak ngapa sungguh. Mari orang ngaji pondok ramai tak? Ramai lagi orang nak ngaji ramai lagi. Tapi orang apa nak boleh? Orang apa nak boleh? Orang nak penggati ya. Nak penggati sepengfak le kapung, fak penggati ustaz le kapung tu. Ganti email le kapung tu. Boleh tengok. Okey. Boleh tengok apa tiap-tiap kapung ah. Apa orang ya? 10 orang boleh tak? Fak ngaji pondok. Agak-agak nak boleh ganti. Yang ngaji pondok ramai. Agak-agak nak boleh ganti. Apa gitu. Apa orang ya? Tak boleh. Buah 5 orang. Banyak lah tiap kapung lah ni 5 orang tu. Hak dah 5 orang tu tak apa lagi. Hak tak ambah apa? Tak ada seorang hebuk. Ada? Tak ada seorang hebuk lah kapung tu. Nak pengganti tak? Kena upah guru luar mari ngaji le masjid. Mari ngajar, ngaji pula. Mari ngajar le masjid hari Jumaat. Sebab apa? Ahli kapung tak ada boleh ngajar. Ada lah ni. Banyak kapung kat tu. Biasa gidah. Dah 2-3 kapung. Namik guru luar mari. Habis dah. Ya tena boleh hadis munfarid ini ada agak al-fardu al-mutlaqu tu kita nak hukum hasan pun boleh. Kita nak hukum sahih pun boleh. Nak hukum sahih in balaghur rawi ad-dabtat tamah tu syarat dari belakang. Nak hukum hasan in qarabahu jika dekat jika hampir lah ya rawi hu akan dapat yang sempurna. Ya dapat dia tu hampir nak sempurna. Yang makna tu apa dekat-dekat nak jadi tamam. Dekat-dekat nak jadi molek. Tapi ada juga sikit-sikit hak jatuh demo ni sekor 2. Kalau jatuh banyak tak boleh lagi. Ya. Dalam 100% je dah baik. Jatuh tu dak boleh 5% je. 95 lagi betul. Tak apa lagi lah jatuh 5%. Ni jatuh ni pula. Hak betul 40. Tak boleh lah, tak boleh masuk le hasan. Tak boleh masuk le hasan. Walam yukhalif. Tahu dah kata dobek dia tu HP dekat dengan sempurna. Walhal tidak tak boleh lam yukhalif walhal tidak boleh menyalahi la ya rawi ghairahu akan rawi yang lain daripada rawi hak seorang tadi tu al arjah akan yang rajah minhu daripada rawi aidan ai kamafi ada kamafi ada sihhati tak situ aidan ai kamafi sihhati mana tahu hak lain pun tak boleh menyalahi gitu. Patu dobek dia tu pasti kena dekat dengan sempurna. Hak yang satu dekat dengan dabtat tam. Dobek yang sempurna. Kalau ulah jauh daripada dobek yang sempurna, tak boleh hukum hasan. Pas kita nak misal bekna. Orang yang tak boleh hukum hasan. Ni fak ngaji tahbala tak robek langsung, tak boleh hukum hasan. Ingat pun tak ingat dah. Dobek hifzi tak ngapa sikit buk. Nak ingat gua nak mengajar banyak ya dah. Nampak kita. Lepas tu tulis pun tak. Tak ada tulis sikit buk. Hak tu jauh. Hak tu baik lu dah. Nak masuk hasan tak boleh. Sebab orang nak boleh masuk hasan in qarabahu jika HP lah ia seorang rawi dia akan dobek tam. Tak apa. Habis itu dah. Kalau bahasa Jawa juga ginilah. Tak sampai sempurna lagi. Tetapi dekat dengan sempurna dah. Tu dia panggil. In qarabahu. Nak dobek itu tak apa. Tak sampai sempurna lagi. Tapi dia tu dekat-dekat nak sempurna dah. Tu. Mulai dah. Wasyudzu. Yang ketiganya. Tak dia kala gini lah. Wahukmuhu asyudzu. Dan bermula hukumnya hukum al-fardi. Hukum fardil mutlaki tu. Hadis.
Al-munfarid tu. Nampak tu? Hukum dia ialah khabar bagi hukmuhu asyuzuzu. Ya kita boleh buat gini ke? Asyuzuzu ni jadi khabar bagi mubtada yang mahzuf. Ada takdir huwa kepada hukmuhu tu. Nampak kita? Dia panggil apa? Wasyuzuzu ialah kita hukum hadis syaz. Makna tu sahih, hasan, lepas tu syaz. Makna tu hadis munfarid ni boleh hukum syaz. Syak apa pula syak? Cacat. Dah syak ni cedera, cacat. Itu makna syaz. Makna hadis munfarid ni boleh hukum cacat. Tapi ada syarat lah nak hukum cacat tu. In khalafa ghairahu al-arjaha ma'a kaunihi siqatan. Gitu. Dia panggil jika menyalahi lah ia seorang rawi tu, ghairahu akan rawi yang lain. Ghairahu akan rawi yang lain daripada rawi hak yang royak tu. Rawi dia tu lah. Al-arjaha akan hak rajih. Dah hak rajih lagi. Baiklah. Rawi lain tu goyak. Tak ada dia supo seorang hebuk dengan dia. Dia royak hadis tak supo ngau ke. Faham gitu? Jadi khalafa. Berapa khalafa? Khalafa jadi menyalahi. Dah jadi menyalahi akan rawi yang lain. Hak rajih tu. Dia menyalahi habis. Faham menyalahi dah? Tak serupa. Dia panggil syuzuz. Selalu dah. Benda syuzuz. Hadis syaz. Syak munfarid. Faham tak? Nama juga. Dah. Ya ada apa? Ya ada sahih. Munfarid ni boleh hukum sahih. Munfarid boleh hukum hasan. Munfarid boleh hukum syaz. Pas kita tengok in di belakang tu. Habis kena ingat in. In khalafa ghairahu al-ajhah hadis syaz. Munfarid syaz. Kalau in qarabahu walam yukhalif ghairahu al-arjah, tu hadis hasan. Nampak kita? Kalaulah in balagur rawi ad-dabt at-tama, tu dia panggil munfarid sahih. Dah dah. Tak boleh dah. Ma'a kaunihi, tak habis lagi tu hak syak dah. Ma'a kaunihi siqatan. Dia panggil hal keadaan ataupun takluk apa khalafah tu. Takluk pada menyalahi oleh seorang rawi tu akan rawi yang lain tu. Nampak tak? Kalau nak buat hal pada mustatir khalafah tu, ada hal keadaan seorang rawi yang menyalahi akan rawi yang lain tu, mutalabbisan dah ma'a kaunihi yang bersepakat ia serta keadaannya rawi saat itu siqatan yang siqah. Kena siqah gak? Kalau dia tak siqah tak masuk, tak boleh panggil al-fardu gak. Sebab al-fardu ni ma qayyatahu bisiqati. Nampak tak? Dalam mata wal fardu ma qayyatahu bisiqati au jam'ini qasrin ala riwayatin. Nampak kita? Tu dia panggil ma qayyatahu bisiqati dengan seorang rawi yang siqah. Tak? Walaupun sahih. Sahih ni cerak dah nasikah. Walaupun hasan pun kena sikah juga. Syuzuz sekalipun nak panggil al-munfarid. Ada farid, dia panggil al-fardu, ada apa ni asyuzuzu tu. Nak panggil hadis apa munfarid hak syak tu, kena rawi sikah juga. Tak tu tak boleh masuk dalam munfarid. Faham kata? Nak munfarid syak ni kena sikah. Dah. Pas nak sikah tahu mana? Yang menyalahi rawi lain. Faham lagi tu. Yang menyalahi tak serupa ya sorang. Sikah ni fak hadis ni kita nak bilang apa? Kecek bahong. Jangan buat ada. Dah. Kalau kecek bahong ada, habis sikah. Faham gitu? Kenapa ke? Kecek bahong tak boleh buat ada, tak boleh silap janji. Nampak tak boleh buat dosa. Sikah-sikah belakang tu fak ulama ni. Tak boleh buat dosa mau tahu siap. Tak boleh buat dosa kita buat dosa hak. Dosa ni lagi tak lepas. Hamba ni lagi seorang hamba lagi tak lepas. Tak boleh mengekali dosa. Dosa besar tu tak boleh mula dah. Supaya ahli hadis duk zina. Apa ahli hadis buat tu? Pas sikah dah tak tu. Habis sikah. Ahli hadis duk curi. Kenapa? Dia kata, ya ni ahli hadis. Tapi saat ni kenapa duk curi kerak orang? Habis tak sikah.
Habis. Tak ada mula sikah nak curi kerak orang. Hak dak jadi kata ahli hadis tu tak ada. Habis. Ahli hadis. Tu dia nak apa tu? Kena sikah. Dah sikah nak ada walaupun syak. Dia panggil munfarid syak. Dalam rawi hadis tu kena sikah kak. Nak panggil masuk dalam munfarid syak tu. Habis tu dah. Tapi duk disyarat tu lah. Bukan syarat mula dah. In khalafahu ghairahu al-arjaha. Hak tu dia panggil munfarid syak. Kalau lah Hasan, munfarid Hasan. In qarabahu. Kena dekat. Walam yukhalif ghairahu al-arjaha. Tak boleh menyalahi. Supaya dengan hadis sahih. Sahih ni walam yukhalif juga. Ghairahu al-arjaha. Nampak kita? Supaya. Cuma beza sikit je Hasan. Hasan ni in qarabahu. Dekat. Tak. Dekat dengan martabak dobit tam. Dekat dengan dobit sempurna. Dia tak ada dobit sempurna tapi dekat-dekat sempurna. Tu dia panggil Hasan. Wan nukru. Baca itu tu. Dah habis itu lah. Wan nukru. Dan ni nukru ni mungkar ni. Dah. Ataupun boleh baca, boleh baca dua baca lah. An-nakaru wan nukru. Dah. Kalau baca nukru ni bak fariha tu. Nampak dah. Habis tu lah. Dan dia panggil apa? Takdir kala gini lah. Wa hukmuhu an-nukru. Dan bermula hukumnya hukum hadis al-fardu al-mutlaku tu. Ialah khabar dia an-nukru ialah mungkar. Mungkar ni makna apa mungkar? Allah lah kita bahasa lagi. Mungkar ni engkar. Engkar seperti apa? Mung ni engkar. Tak terima. Baik kecil nak engkar. Engkar serak. Engkar semaya. Tak saya semaya. Mung ni tolak semaya. Bukan tak saya semaya. Engkar ni mana engkar? Tak terima semaya. Kalau tanya kita, mung ni engkar tak semaya? Misal kita tanya, engkar tak semaya? Jawab tak. Kalau kita jawab tak, kita engkar. Kita tolak semaya. Dah dah. Dah. Mana tu tak terima dah. Dia panggil al-fardu ada an-nukru. Nampak kata? Tengok yang ketiganya hadis fardu ni tubik mungkar. Ya hadis fardu boleh tubik sahih. Hadis fardu boleh tubik hasan. Hadis fardu boleh tubik syaz. Hadis fardu yang keempat boleh tubik mungkar. Nak kata hadis fardu mungkar tu in khalafa ghairahu ar-rajihah. Jadi betul dah. Supaya dengan hadis syuz tadi. Nampak kata? Tapi ada dekat belakang. Jika in khalafa, jika menyalahi lah ia seorang rawi. Seorang rawi munfarid tadi tu. Ghairahu akan rawi yang lain daripada rawi tu ar-rajihah yang rajih-rajih, yang menyalahi habis rawi hak rajih-rajih. Menyalahi saja tak apa lagi. Ma'akaunihi serta adalah ia keadaannya keadaan rawi munfarid tu dhaifan. Dhaif. Kalau dhaif enggak dia panggil mungkar munfarid ataupun munfarid mungkar dia tu. Kalau hak munfarid syaz tu hingga sikit sebab ma'akaunihi sikatan. Serta adalah ia saat ni tu sikah. Hingga sikit ada sikah. Tak kecek bahang rawi ni. Rawi ni tak curi. Baik gitu. Rawi ni dia panggil apa? Tak silap janjing, tanggung amanah gitulah. Tak cacak ya. Ingat dia tu molek lah masuk sikah tu masuk banyak gaklah. Tapi hak ni dhaif tu. Serta keadaannya rawi tu dhaif, dhaif. Kalau sebut dhaif enggak, pak ahli rawi tolaklah. Baik dah. Pak muhaddis ni tolak. Dhaif ni tak geraklah. Habis dah. Habis itu yang keempat. Yang kelimanya watarku. Dah hukum hadis munfarid boleh kita hukum at-tarku. Dia panggil hadis matruk. Ingat molek. Hadis fardu itu baik 5 hukum. Yang pertama hadis fardu boleh hukum sahih. Yang kedua boleh hukum hasan. Yang ketiganya hadis fardu boleh hukum syaz. Yang keempatnya boleh hukum mungkar. Yang kelimanya boleh hukum matruk. Apa matruk? Matruk ni makna taroka, seperti tolak, tinggal.
Dah taroka. Tinggal lah ayat ni. Dah. Tinggal tak boleh nak buat guna lah. Tinggal. Tak boleh buat hukum hak ni. Hai kata. Ya ta hadis matruk ni. Ada hadis fardu boleh hukum matruk ni lagu mana syarat dia? In lam yukhalif. Dia ada in lam sini weh. Dah. In lam yukhalif ma'a ittihamihi al-kazibi wa nahwihi fahfaz tazfar. Tengok molek. Faham dia lu tak orang makna. Cuba hurasa. Kalau boleh ni. Boleh kalau nanti jaga boleh najah lah ni. Kalau nanti jah ni. Boleh hurai tak sah ni. Dia kata ilam yukhalif. Deh. Syarat dekat sini nak boleh panggil hadis hukum bagi hadis al-fardu al-mutlaku ni. Hukum boleh nak kata hukum matruk tu jika ilam yukhalif, jika tidak menyalahi lah oleh seorang rawi. Jika tidak menyalahi lah ia seorang rawi hak munfarid tu ma'a ittihamihi bil kazibi, serta apa? Serta dituduh. Dah serta dituduh. Dah ma'a ittihamihi, dituduhnya tuduh rawi munfarid itu bil kazibi dengan bohong. Wa nahwihi, dan seumpama bohong. Nampak gitu. Seperti demo duk tuduh kata bukan. Dah. Kalau kita nak bos sini gak teruk ni tulis. Demo tuduh kata tu bukan ahli sunnah. Nampak gitu. Banyak nampak dia buat tepi ni meh. Dah. Demo duk tuduh, demo duk kata ya ni bukan ahli sunnah ni. Nampak gitu. Dah. Kau duk tengok di tepi wih lah. Tengok dia kata gapo adik. Sini ya soal lagi. Dia baca ada syarah ada siapa tu. Yang atas sini ni dia mau duk tuduh ni sebab dia tu wahai kecek bohong. Demo ya atau demo ning ni agak bohong. Sebab gini ya. Mu dengar khabar mari dia. Kata pun nak kata. Bahaya kita. Aku dengar khabar daripada Ibrahim. Dengar khabar daripada Ibrahim. Demo ndak tahu orang sekeliling pondok kata ya tu ahli bohong. Bahaya kita. Bukan demo duk tuduh, yang ni demo ma'ruf dah. Ya tu ahli bohong. Tak percaya ambil khabar dia. Mungkin tanya orang lain. Tanya orang lain, pondok buka Bahaya kita. Dia pondok buka. Tu nak misal bab pondok. Pak hadis pun gitulah. Nampak tu? Makna tu tanda gini lah. Murad ma'a ittihamihi bil kazibi yakni. Tanda sikit banyak ni. Demo duk tuduh. Pak murad itu. Demo duk tuduh dia sokmo. Demo duk tuduh dia sokmo sebab dia tu wahai cakap bohong. Tu nak murad ni faham sikit. Kalau kita baca kitab gitu kita boleh faham sikit dah. Nampak dah? Dah dah. Tak tahu tu murad. Apa dah? Wanah wih dan seumpama bohong. Banyak lagi lah. Perbuatan dia mencacatkan. Perbuatan dia nak jadi matrukkan. Ahli hadis nak boleh tolak tu banyak. Seperti apa? Curi. Hai dah. Curi. Tapi buat sini ni dia mau kata bukan ahli sunnah. Berat. Tak terima lalu. Kok ahli hadis semua ahli sunnah semua. Ni kita bukan ahli sunnah. Tak terima lalu dah. Nampak kita? Tu dia panggil wanah wihi. Seumpama bohong. Lain daripada bohong banyak lagi. Seumpama bohong apa? Seperti dia mau tuduh dia kata dia tu bukan ahli sunnah. Lama tak tahu kita. Syiah kali ni. Tu berat lah. Tak boleh nak terima. Matruk. Faham kita matruk. Matruk tolak lalu. Tinggal. Tak boleh. Fahfaz tazfar. Betul lah ingat natem lah. Fahfaz. Maka ingatlah oleh engkau. Ingatlah olehmu. Zalika. Dia kalau sikit buat maf'ul dia. Kalau hazah maf'ul tu. Fahfaz zalika.
Maka ingatlah oleh engkau, ingatlah olehmu, zalika akan demikian itu ahkam, hukum tu. Hukum hak 5 ni lah, ingat molek. Ingat dah tazfar, nescaya cayalah olehmu. Dah, nescaya jadi kuatlah, cayalah oleh kamu. Dah habis itu dah. Dah tanda dah. Dah. Betul. Wasani al-fardu al-muqayyadu wa huwa ma kana tafarrudu fihi bin nisbati li jihatin makhsusatin wa huwa al-musyaru ilahi bi qawlihi ma ay al-hadis allazi qayyatahu bi siqati bi katul wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Hak yang kedua gak dia panggil hadis al-fardu al-muqayyad. Hak saat ni kita ngaji al-fardu al-mutlaqu. Apa dah? Al-mutlaqu tu buat 5 tu hukum ya. Nampak kita? Hukum sahih, hasan, syadz, munkar, matruk. Hak dak le al-fardu al-mutlaqu tu. Nampak kita? Dekat situ tu buat 5. Lepas tu wasani lah. Hak tu nampak al-awalu nampak tak dah? Al-awalu al-fardu al-mutlaqu tak dah? Yang keduanya wasani. Wasani al-fardu al-muqayyadu. Kita baca mula dah. Allah Subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bardalillah. Akaramika innaka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al minan najina fi. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan halal tayyiban barakan fi wa amalan mutaqabbal. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'alna quwwatal badani fit ta'allumi wal ibadati wat takhallusi bi rahmatika. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.